kembali berulang, misteri lenyap senang. Ada saranku dengar. Okay, Alhamdulillah telah selesai exam terakhir bagi DPPI. Jadinya Terima kasih semua. Perasaan Jaya, tak boleh bagi aku fikir ayat lu kau ni. Boleh dia kena random spontan. Perasaan habis exam rasa dah puas belajar. Alhamdulillah. Bebas lah. Bebas, tak bebas lagi sebab istilah menuntut ilmu tak pernah habis. Rasa lega sebab ada otak balik. Wah, sebelum ni tak ada otak lah. Tadi tak ada otak. Okey je. Apa perasaan selepas dah jawab exam? Oi, Pandang kamera boleh tak? berserah je lah, tak tahu jawapan mana. Tak, tawakal lah kita tetaman yang harap apa hati bonda mudah tanda. Alhamdulillah. Yeah, bebas. Bebas. Boleh tidur, boleh tengok TV sepuas-puas ni. Wow. Kami Okey, sebagai wakil ke-14, semoga puah kita kekal hidup di syurga. Okay, selamat maju jaya buat cohort 14. InsyaAllah ada rezeki. Tak nak jumpa lagi. Tuhan 14, semoga semua orang dapat posting di tempat yang baik, yang dekat dengan rumah dan di tempat yang Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadiri saya. Untuk 14 wish you good luck, all the best untuk journey yang selepasnya. Semoga kita semua dapat posting cepat, dan yang paling penting jangan rosakkan anak-anak bangsa. Ya. Ya, bermanfaat, jangan semata-mata berpesan saja. Okey. Terima kasih. soalan Apa lagi? Mas. Dalam kalangan clubbing, siapa yang Raja rasa paling menarik di hati? Menarik ya, ada mana Ada. Ada. Tak boleh. Ada lah. Sepanjang dia belai ni kan, dah jumpa sambuan ke belum? Bang. Dah jumpa sambuan ke belum bang? Bang, dah jumpa sambuan ke belum bang? Masih single ke taken? Alhamdulillah taken. Lelaki kelas A, B, C mana paling handsome? kelas B lah. Kelas A, kelas B, kelas C, mana lelaki paling handsome? Kelas B. Terima kasih kepada semua pensyarah kelas B. Thank you, Doktor. Doakan kami selamat posting, Doktor. Terima kasih, Doktor. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Semua pensyarah kelas C. Kelas C memang mantap. Thank you, Doktor. Ada rezeki, jumpa lagi. DPPI mengubah kami. Anda mampu mengubahnya.